Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini saya dalam rancangan podcast Suara Satu Bangsa, di mana kita akan mengupas isu-isu tentang perpaduan masyarakat dan media Islam dalam menyatukan berbilang kaum dan agama. Topik ini agak menarik dan agak juga sedikit berat, di mana kita nak kupas macam mana media Islam ni boleh bantu dalam menyatukan masyarakat di Malaysia ini. Hari ini saya tak bersendirian, saya bersama dengan tetamu khas Tuan Mirza Alauddin bin Razali, Timbalan Pengarah dari Jabatan Perpaduan Negara Negeri Selangor. Tuan boleh perkenalkan diri sedikit? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat semua. Terima kasih kepada adik Wirdani. Adik Wirdani daripada Uniza. Jadi terima kasih atas jemputan kepada sesi podcast kita pada pagi tengah hari ini. Jadi saya mewakili jabatan bagi pihak pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Selangor lah. Saya Mirza Alauddin bin Razali, Timbalan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Selangor. Baru saja bertugas di Negeri Selangor ini pada bulan Februari 2025. Sebelum ni saya bertugas di Ibu Pejabat Putrajaya, dan sebelum ni juga pernah di daerah Petaling di Selangor, tak asing pada Selangor. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini kita akan bersama dengan sesi podcast ini. Okey. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama saya pada hari ini. Menarik apa yang Tuan kongsikan sebentar tadi. Jadi untuk mulakan perbualan kita akan masuk ke soalan yang pertama. Dari sudut perpaduan nasional, kenapa media ni dianggap penting dalam masyarakat majmuk macam Malaysia ni? Okey. Bagi soalan ini, media ni sangat penting sebagai satu alat yang sangat penting dalam masyarakat majmuk dari segi penyebaran maklumat secara meluas dan adil, yang mana media ini berfungsi untuk menyampaikan maklumat kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum, media, agama dan latar belakang. Ia menjadi jambatan komunikasi antara kerajaan, terutamanya kami Jabatan Paduan, kepada rakyat serta pelbagai komuniti. Dan media juga ialah sangat penting dari segi pembentukan persepsi dan kesedaran sosial, yang mana dari media juga dapat memainkan peranan dalam membentuk persepsi terhadap kepelbagaian budaya. Liputan media itu yang adil dan sensitif kepada perbezaan budaya membantu untuk memupuk persefahaman dan toleransi. Media juga ialah merupakan salah satu platform untuk suara-suara minoriti, untuk memberi ruang kepada suara kumpulan-kumpulan masyarakat untuk bersuara. Ini penting untuk keadilan sosial dan keterangkuman dalam dasar-dasar awam. Dan selain itu, media juga penting kita nampak melalui dari segi pendidikan dan pembukaan nilai-nilai bersama. Melalui kandungan pendidikan, dokumentari, program-program, media membantu untuk membina identiti kebangsaan yang bersatu tanpa menafikan kepelbagaian etnik. Kesimpulannya, media ni bukan sekadar alat komunikasi, tetapi ia antara ejen perpaduan nasional, pendidikan sosial dan pengukuhan identiti negara dalam konteks masyarakat majmuk. Terima kasih. Betul Tuan. Laporan MCMC sendiri yang menunjukkan lebih 85% rakyat Malaysia ni mengambil maklumat harian daripada media sosial. Ya, betul. Jadi saya terus ke soalan yang kedua. Bila kita bercakap tentang dakwah melalui media ni, sensitiviti kaum mesti diambil kira kan? Ya, betul. Jadi macam mana pula media sosial ni boleh sampaikan dakwah kepada umum tanpa menyentuh sensitiviti kaum lain? Okey. Media sosial ni, media penyiaran Islam ini boleh menyampaikan dakwah secara berkesan tanpa menyentuh sensitiviti kaum atau agama lain dengan mengambil pendekatan seperti fokus kepada nilai universal Islam sendiri. Fokus kepada nilai universal Islam untuk menonjolkan nilai-nilai sejagat seperti nilai kasih sayang, nilai kejujuran, amanah, toleransi dan keadilan,
yang boleh diterima oleh semua kaum, semua golongan, bukan hanya orang Islam saja. Seterusnya, boleh juga kita mengelakkan perbincangan perbandingan comparison agama itu sendiri secara terang-terangan. Walaupun kita tahu memang kalau kita orang Islam, kita mestilah kita nak mengangkat agama kita sendiri, tapi kita jangan terlalu sangat membandingkan antara agama tersebut. Elakkan kenyataan yang membandingkan atau menilai agama lain secara terbuka. Menumpukan kepada keindahan Islam itu sendiri, bukan kelemahan agama lain. Seterusnya, boleh juga media itu menggunakan bahasa yang harmoni dan tidak menghukum, melalui pendekatan lembut, mendidik dan inklusif. Elak juga gaya bahasa yang keras, menghukum ataupun menyindir mana-mana kaum dan agama. Dan seterusnya, cara dakwah itu boleh disertakan elemen budaya dan bahasa yang pelbagai. Program dakwah boleh diselitkan dengan elemen budaya tempatan ataupun penggunaan pelbagai bahasa sebagai tanda hormat kepada kepelbagaian itu sendiri. Dan boleh juga melibatkan pakar-pakar. Kita ada banyak pakar daripada universiti, para pensyarah dari bidang yang masing-masing yang fokus kepada elemen-elemen agama ini. Boleh melibatkan mereka yang matang dan sensitif terhadap isu-isu perpaduan. Dan yang terakhir, yang perlu juga menyaring kandungan secara profesional sebelum kita masuk dalam media sosial tersebut. Setiap kandungan perlulah disemak dan disaring oleh jawatankuasa yang dilantik, para editor penasihat syariah ataupun perundangan, untuk memastikan mesej dakwah tersebut tidak menimbulkan salah faham dan ketegangan. Okay. Betul. Dalam surah An-Nahl ayat 125 pun Allah suruh kita berdakwah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Kan? Betul. Kita masuk soalan yang ketiga pula. Adakah masyarakat bukan Islam juga boleh mendapat manfaat daripada siaran dakwah Islam? Okey. Pada bahasanya, sekiranya dakwah tersebut disampaikan, manfaat yang boleh diperolehi oleh bukan Islam juga melalui ialah pemahaman yang lebih baik terhadap Islam itu sendiri. Sebelum ini mereka yang tidak faham, terutamanya masyarakat bukan Islam itu tidak faham, jika kita menyampaikan dakwah tersebut, sekurang-kurangnya dia memahami apa itu Islam. Dari segi penyampaiannya secara harmoni, dapat membantu orang-orang bukan Islam itu memahami ajaran sebenar Islam, sekaligus dapat mengurangkan salah faham kepada Islam itu sendiri. Contohnya, apabila kita terangkan konsep keagamaan, kasih sayang, ataupun kepentingan menjaga hubungan sesama manusia dalam Islam, semuanya ada dalam Islam, yang membuka ruang kefahaman antara agama. Dan seterusnya, boleh juga diterap penerapan nilai sejagat, yang mana banyak nilai yang diajarkan dalam Islam seperti kejujuran, amanah, adab, menjaga kebersihan, kasih sayang terhadap ibu bapa, juga merupakan nilai-nilai universal yang boleh diamalkan oleh semua orang, ada agama lain juga. Dan seterusnya juga ialah pengayaan budaya dan ilmu. Program dakwah yang mengetengahkan sejarah Islam, sejarah-sejarah Islam kita yang lama, seni Islam, pemikiran ilmiah ulama ataupun pencapaian tamadun Islam, memberi ilmu dan wawasan yang bermanfaat kepada siapa sahaja termasuk bukan Islam, dan juga dapat memupuk toleransi dan hormat menghormati. Apabila masyarakat bukan Islam dapat melihat bagaimana Islam itu menggalakkan toleransi, adil terhadap orang bukan Islam dan menolak keganasan, ia membantu dapat mewujudkan rasa hormat dan saling menerima antara satu sama lain. Okay. Kalau macam dakwah siaran dakwah Islam tu, macam program Forum Perdana pun boleh menunjukkan nilai Islam. Ya, betul. Kan? Jika kita disaringkan benda tu, dan jika bukan Islam dapat mengikut forum tersebut, dan kita sebarkan nilai-nilai Islam, insya-Allah dapat manfaat daripada siaran tersebut. Soalan seterusnya, pernah tak berlaku situasi di mana media ni mencetuskan ketegangan kaum atau agama? Okey, mengikut sebakan saya, pernah berlaku situasi-situasi media mencetuskan ketegangan kaum dan agama, yang mana secara sengaja ataupun tidak sengaja. Seperti contoh apabila media melaporkan isu sensitif tanpa tapisan dan konteks. Contohnya tajuk berita yang bersifat
provokatif seperti Islam ekstrim, nampak Islam ekstrim, ataupun kaum tertentu malas bekerja, jadi akan menimbulkan ketegangan antara kaum tersebut yang boleh mencetuskan kemarahan orang awam dan menyebarkan ucapan kebencian, hate speech. Kadang-kadang media memberi ruang kepada individu ataupun pihak yang menyampaikan pandangan bersifat perkauman ataupun anti agama lain tanpa disemak ataupun diseimbangkan. Dan juga penyiaran kandungan ataupun hiburan yang menghina. Contohnya dalam beberapa negara, kartun kita pernah dikejutkan sebelum ini, kartun komedi yang menyentuh simbol agama tertentu yang telah menimbulkan protes besar-besaran, kan, dan ketegangan antara komuniti. Dan kita juga tak lupa ada di negara mana yang telah memijak Al-Quran, Nabi Muhammad semua. Nah, dia menimbulkan ketegangan. Itu daripada media juga. Bila disebarkan tersebut, daripada ramai orang tak tahu, jadi menimbulkan ketegangan antara kaum. Dan juga penyebaran maklumat palsu ataupun tidak tepat. Dalam era media sosial khususnya, penyebaran berita palsu, fake news berkaitan kaum ataupun agama boleh mencetuskan kekecauan jika tidak ditangani segera. Okey. Untuk soalan yang seterusnya. Ya, betul. Okay, soalan yang seterusnya, apa pandangan Tuan tentang komen-komen dekat media sosial yang memutarbalikkan isu mesej Islam? Okey, pada pandangan saya, komen-komen yang di media sosial yang boleh memutarbalikkan mesej Islam adalah satu cabaran yang serius dan tidak boleh dipandang ringan. Ia boleh memberi kesan negatif bukan sahaja kepada imej Islam itu sendiri, malah kepada keharmonian masyarakat majmuk secara keseluruhan. Antara beberapa pandangan itu ialah ancaman kepada kefahaman yang benar tentang Islam. Komen yang memutarbalikkan ajaran Islam boleh menimbulkan salah faham dalam kalangan orang bukan Islam dan bahkan mengelirukan umat Islam itu sendiri. Contohnya, memetik ayat Quran dalam luar konteks untuk menggambarkan Islam sebagai agama keras atau tidak toleran. Kadang-kadang ambil ayat Quran pendek-pendek saja, tak baca habis. Boleh menimbulkan salah faham tersebut. Mencetuskan ketegangan dan kebencian. Komen-komen yang bersifat provokatif, menghina, manipulatif boleh menyemarakkan sentimen perkauman ataupun anti agama. Ini berpotensi mencetuskan konflik sosial, terutama apabila dibalas dengan komen emosional. Menggugat juga usaha dakwah dan perpaduan. Dakwah yang dimana dengan hikmah dan kasih sayang boleh rosak hanya kerana segelintir komen-komen yang bernada ekstrim ataupun memesongkan mesej sebenar. Dalam masa sekarang juga, bila kita tengok dengan komen kita sedikit, kadang-kadang orang boleh buat benda tu konten, disebar banyak melalui TikTok, Facebook. Jadi ramai-ramai orang muda sekarang bila tengok benda tu yang boleh mencetuskan ketegangan, jadi kita harap benda tu boleh dielakkan. Okay. Media sosial sekarang ni sangat cepat dalam menyebarkan maklumat. Jadi Ya, kita sebagai netizen dan pendengar ni, kita perlu pastikan mesej yang kita sampaikan tu adalah tepat. Ya, betul. Okay. Soalan yang kelima, apakah inisiatif soalan terakhir. Apakah inisiatif Jabatan Perpaduan dalam bekerjasama dengan media Islam? Okey. Antara inisiatif Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional bersama media Islam, kita telah melaksanakan beberapa inisiatif penting dalam bekerjasama dengan media Islam, khususnya dengan pihak JAKIM, bagi memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian antara kaum serta agama di Malaysia. Antaranya ialah kerjasama strategik dengan JAKIM dan media Islam. Jabatan telah bekerjasama dengan JAKIM dan media Islam, seperti di JAKIM dia ada TV Al-Hijrah untuk menyampaikan mesej Islam yang sejagat dan harmoni. Contohnya, JAKIM telah menganjurkan majlis bersama media bagi memperkukuh hubungan dan menyebarluaskan maklumat yang sahih mengenai Islam, dengan harapan hubungan yang lebih erat dengan media terus diperkukuh selari dengan aspirasi Malaysia. Penganjuran juga program-program perpaduan komuniti. Jabatan telah mengajukan program bersama dengan pihak komuniti, telah melibatkan beberapa organisasi, dan seterusnya. Antara inisiatif juga penubuhan jawatankuasa harmoni. Di peringkat kementerian kita ada Jabatan
melalui Kementerian Perpaduan Negara ada menubuhkan jawatan kuasa keharmonian antara penganut agama, dipanggil Harmoni, sebagai salah satu usaha untuk menangani isu-isu sensitif berkaitan agama. Jabatan bersama Kementerian dan JAKIM sendiri telah menubuhkan jawatankuasa Harmoni yang bertujuan untuk menyiasat dan mengambil tindakan terhadap individu atau pihak yang didakwa terlibat dengan aktiviti yang boleh menjejaskan keharmonian antara penganut agama. Secara ringkasnya, di Harmoni tersebut, semua ketua-ketua agama, termasuk juga yang bukan Islam, duduk bersama untuk berbincang jika ada beberapa isu yang boleh menimbulkan ketegangan, dibincang bersama untuk macam mana untuk menyelesaikan isu tersebut. Dan jabatan juga melalui pendidikan awal kanak-kanak melalui Tadbikar Perpaduan telah memperkenalkan pendidikan awal yang menekankan nilai-nilai perpaduan dan keharmonian sejak daripada kecil lagi. Tadbikar Perpaduan kita ada yang berusia 5 dan 6 tahun. Program ini bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan kanak-kanak yang pelbagai latar belakang kaum dan agama. Okey, seterusnya. Terlalu banyak inisiatif Jabatan Perpaduan dalam bekerjasama dengan media Islam. InsyaAllah. Kerjasama ini sangat penting untuk membantu naratif yang positif dalam menyatukan rakyat Malaysia. Okey, terima kasih Tuan, banyak ilmu yang Tuan kongsikan pada pendengar dan saya pada hari ini. Ada apa-apa kata terakhir untuk dikongsikan? Okey, yang terakhir terima kasih kepada adik Wirdani tadi daripada Uniza atas inisiatif ini yang saya bagi pihak jabatan nampak bahawasanya usaha ini adalah usaha yang baik untuk kita menyebarkan contoh hari ini kita berbincang berkaitan dengan media Islam untuk memupuk perpaduan. Jadi insya-Allah saya berharap agar rakan-rakan kita di luar sana dapat memainkan peranan, bukan saja untuk mengukuhkan perpaduan ini bukan saja tugas Jabatan Perpaduan seorang, bukan saja tugas Jabatan Perpaduan saja, namun semua masyarakat di luar sana boleh memainkan peranan untuk kita memupuk dan mengukuhkan perpaduan antara kaum ini dengan menyebarluaskan info-info dan perkara-perkara yang baik untuk kita menjaga, mengekalkan keharmonian perpaduan yang di negara yang kita cintai. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Mirza Alauddin bin Razali atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Saya, Budaini Syirah binti Rizwan, ucapkan terima kasih kepada semua pendengar. Sampai kita bertemu lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.